Salam sejahtera, saya Darshin Ganesan dan hari ini saya ingin membawa anda mengenali salah satu museum yang paling penting di India, iaitu Museum Negara yang terletak di New Delhi. Museum ini menyimpan pelbagai khazanah bersejarah yang berusia lebih daripada 500 tahun, merangkumi zaman prasejarah, empayar purba sehingga ke seni kontemporer. Museum Negara New Delhi ditubuhkan pada 15 Ogos 1949, iaitu pada Hari Kemerdekaan India. Ia kini berada di bawah selian Kementerian Kebudayaan Kerajaan India. Lokasinya di Jambat, menjadikan mudah diakses oleh pelancongan tempatan dan antarabangsa. Sejak ditumbuh, museum ini terus berkembang dan menjadi salah satu institusi warisan terpenting di Asia. Museum ini menampakkan lebih 200,000 artefak dari pelbagai zaman dan budaya. Antara galeri utama yang boleh kita lawati ialah galeri arkeologi, mempamerkan arca batu gangsa. Galeri manuskrip pula menampilkan teks kuno dalam bahasa Sanskrit. Galeri lukisan termasuk lukisan Tanjawur. Antara artefak yang terkenal ialah gadis menari dan patung gangsa Nadaraja dari Tamil Nadu. Selain pameran, Museum Negara juga menjadi lokasi kepada institusi museum negara yang menawarkan pelbagai program pengajian dalam sejarah, seni, memuliakan dan museologi. Museum ini dibuka kepada umum dari hari Selasa hingga Ahad, dari jam 10 pagi hingga 6 petang. Ia ditutup pada hari Isnin dan cuti umum. Bayaran masuk ialah sekitar RM1 untuk rakyat tempatan dan RM25 untuk pelancongan asing. Pelajar sekolah pula masuk secara percuma dengan kad pelajar. Ini membuktikan bahawa museum ini bukan sekadar tempat pelancongan tetapi juga pusat ilmu yang penting untuk generasi masa kini dan akan datang. Semua, saya Dewa Darshini dan hari ini saya nak bawa anda mengenali sesebuah tempat yang sangat menarik di India, iaitu India Museum di Kolkata. Nak tahu kenapa tempat ini sangat istimewa? Jom saya ceritakan. India Museum ini merupakan museum tertua di India dan antara yang terbesar di Asia. Ditubuhkan pada tahun 1814 oleh Dr. Natila Walkachi, seorang ahli botania dan dari Damak. Terletak di negeri Bengal Barat, museum ini telah berfungsi lebih 200 tahun dan menjadi pusat utama dalam memeliharakan warisan sejarah dan budaya India. Museum ini menyimpan lebih daripada 100 juta artifika dari pelbagai bidang arkeologi, seni budaya, geologi dan juga zoologi. Antara galeri menarik yang ada, galeri arkeologi yang menampilkan artifika dari tamuran purba India. Galeri ontologi memamerkan budaya masyarakat Prabumi. Galeri seni penuh yang dengan lukisan dan karya klasikal. Galeri zoologi ada rangka dinosaur dan haiwan pupusnya. Galeri geologi pula pamerkan batuan, fosil dan mineral dari seluruh dunia. Selain menjadi destinasi pelancong yang terkenal di Kolkata, museum ini juga memainkan peranan besar sebagai pusat pendidikan dan penyelidik. Ia mengajurkan pelbagai seminar, permainan khas dan aktiviti pemilihan untuk pelajar penyelidik serta orang awam. India Museum bukan sahaja menyimpan sejarah tetapi juga menghidupkan semangat ingin tahu dan pembelajaran tentang dunia kita. India Museum adalah sebuah macam tanda penting bagi India yang bukan sekadar tempat pameran artifika tetapi simbol kepada pelbagai budaya yang kekayaan ilmu pengetahuan yang ada di India. Jika anda berpulang ke Kolkata, jangan lepaskan peluang untuk melawat museum yang hebat ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah galeri seni yang sangat terkenal di dunia, iaitu National Gallery di London. Sebuah galeri seni yang menjadikan salah satu mercutanda budaya yang paling penting di dunia. National Gallery ini diasaskan pada tahun 1824 dan terletak di tengah-tengah Trafalgar Square, London. Pada asalnya, galeri ini bermula dengan hanya 38 lukisan yang dibeli daripada seorang kolektor seni. Sejak itu, koleksi berkembang pesat sehingga kini
mempamerkan lebih daripada 2,300 karya seni yang mewakili sejarah lukisan Eropah selama lebih daripada 700 tahun. Galeri ini terkenal dengan beberapa karya agung dunia, antaranya ialah Sunflower karya Vincent dan Van Gogh, The Virgin of the Rock oleh Leonardo da Vinci serta The Fighting Temera of JMW. Selain itu, terdapat juga karya-karya hebat daripada pelukis seperti Monet Bernarde dan Peter. Menariknya, kemasukan ke galeri ini adalah percuma untuk semua. Tempat ini dijadikan tempat wajib dikunjungi oleh pelancong dan penduduk tempatan. Bangunan National Gallery ini direka daripada gaya klasik oleh William Wilking dan menjadikan sebahagian daripada identiti Trafalgar Square. Kesimpulannya, National Gallery ini bukan sekadar tempat menyimpan lukisan lama, tetapi juga pusat pendidikan seni dan budaya yang hidup. Ia menghubungkan kita dengan sejarah dan kreativiti manusia sepanjang zaman. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan satu muzium yang terkenal di dunia, iaitu British Museum. British Museum ini merupakan salah satu muzium tertua dan terbesar di dunia. Muzium ini terletak di London, United Kingdom. Muzium ini juga ditubuhkan pada tahun 1753 dan dibuka kepada umum pada 1759. Dengan lebih daripada 8 juta artifak yang dipamerkan, British Museum juga menjadi salah satu tarikan pelancong utama di kota ini. Koleksinya meliputi tamadun utama dunia seperti Mesir Purba, Yunani, Rom, Asia, Afrika dan Eropah. Antara artifak terkenal yang boleh dilihat di sini ialah batu Rosetta, patung Parthenon dari Yunani, mumia Mesir dan koleksi shilling serta barang antik Islam. Muzium ini bukan sahaja sebuah tempat pameran, tetapi juga sebuah pusat penting untuk kajian sejarah dan arkeologi. Ia menyimpan artifak yang membantu kita memahami perjalanan sejarah manusia. Banyak pelajar dan penyelidik dari seluruh dunia datang ke sini untuk belajar dan menggali lebih dalam tentang warisan dunia. Namun, British Museum juga terlibat dalam banyak kontroversi, terutamanya mengenai pemilikan artifak yang diambil semasa zaman penjajahan. Contohnya, negara-negara seperti Greece, Mesir dan Nigeria telah memohon untuk mendapatkan semula barang-barang artifak mereka. Isu ini menimbulkan perbincangan global mengenai hak milik budaya dan pemulangan artifak. Walaupun terdapat isu-isu seperti ini, British Museum tetap menjadi destinasi yang menarik bagi lebih daripada 6 juta pelawat setiap tahun. Dengan lawatan berpandu, pameran sementara yang menarik serta kedai muzium, tempat ini terus menarik minat pelancong dari seluruh dunia. Jadi, sama ada anda seorang penggemar sejarah, pengkaji arkeologi atau sekadar pecinta budaya, British Museum menawarkan pengalaman yang tidak boleh dilepaskan dan juga yang banyak juga benda yang menarik untuk dilihat. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nusyadah binti Muhammad Khairi, nombor metrik I24207778. Hari ini saya akan menceritakan tentang muzium yang berada di Belanda. Antaranya adalah Museum Van Gogh. Muzium ini terletak di Museumplein 6, Amsterdam. Ia ditubuhkan pada 2 Jun 1973. Muzium ini juga telah direka oleh arkitek Gary Reville, bangunan utama, dan Kishore Kurokawa, iaitu sayap pameran. Muzium ini sekarang dikendalikan oleh Van Gogh Museum Foundation. Objektif utama muzium ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan dan perkembangan seni Van Gogh. Ia juga adalah untuk menunjukkan perjalanan emosi dan juga perubahan gaya dalam karya seni Van Gogh. Muzium ini mempunyai lebih daripada 200 lukisan, 500 lukisan lakar dan 750 surat peribadi. Muzium ini juga dikhaskan untuk Vincent van Gogh yang merupakan salah seorang pelukis terkenal di dunia. Antara karya ikonik yang dipamerkan di dalam muzium adalah The Sunflower, The Bedroom, The Potato Eaters dan Self-Portraits. Ia merupakan pameran tetap dan boleh jadi pameran sementara. Ianya bergantung kepada musim tertentu. Terdapat juga kedai cenderamata dan juga kafe yang terletak di sana.
Selain itu, ia juga menyediakan audio dalam pelbagai bahasa yang memudahkan para pengunjung untuk memahami apa yang dilihat dan juga apa yang ditonton. Terdapat pengangkutan awam yang memudahkan para pengunjung untuk sampai ke sana. Antaranya adalah dengan menaiki tram nombor 2, 5 atau 12. Ia juga berdekatan dengan tempat letak kereta Q-Park Museum Plain. Jadi, museum ini mudah untuk dicari dan mudah untuk dilawati. Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan memberitakan tentang Nemo Science Museum. Lokasi museum ini terletak di Oosterdorp, iaitu di Amsterdam, Belanda. Seni bina bangunan tersebut dirancang oleh arkitek yang terkenal, iaitu Renzo Piano. Bangunannya sangat unik kerana museum tersebut menyerupai bentuk kapal dan dibangunkan di atas terowong. Banyak pengunjung yang berkunjung ke museum tersebut adalah di antara kanak-kanak, remaja dan keluarga. Ini kerana mereka tertarik untuk belajar tentang sains dengan cara interaktif. Seterusnya, konsep museum tersebut adalah dilakukan secara interaktif yang mengajak pengunjung belajar melalui teori secara langsung. Selain itu, museum tersebut juga terdapat pameran yang terkenal, iaitu seperti Humania, iaitu mengenal tubuh dan perilaku manusia. Seterusnya, Technium, iaitu eksplorasi teknologi dalam kehidupan seharian. Seterusnya, Life in the Universe, iaitu mengajarkan tentang apakah ada kehidupan di luar bumi. Dan akhir sekali ialah Laboratorium, iaitu area eksperimen sains nyata untuk kanak-kanak. Seterusnya, terdapat kemudahan di museum tersebut juga, iaitu seperti kafe dan restoran, termasuklah rooftop cafe. Di museum tersebut juga terdapat kedai cenderahati yang bertemakan sains dan mempunyai akses yang ramah bagi orang yang menggunakan kerusi roda. Jam operasi bagi museum ini ialah bermula dari 10 pagi hingga 5.30 petang, iaitu dari hari Selasa sehinggalah Ahad. Harga tiket bagi dewasa dan kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke atas ialah sekitar $17.50, iaitu bersamaan dengan RM87.59. Bagi kanak-kanak yang berusia 0 hingga 3 tahun adalah percuma, dan bagi pemegang museum card atau IM Amsterdam City Card adalah percuma. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afika Safina binti Awis Kornain. Nombor matrik I2 42077863. Saya akan menceritakan salah satu museum yang unik dan menarik yang berada di United Kingdom, iaitu Harniman Museum and Garden yang terletak di Forest Hill, London, England. Museum tersebut diasaskan pada tahun 1901 oleh Frederick John Harniman. Beliau merupakan salah seorang ahli perniagaan dan pengumpul barang eksotik dari seluruh dunia. Bahan sejarah yang terdapat di Museum Harniman adalah koleksi antropologi. Lebih 80,000 artifak budaya dari seluruh dunia disimpan dan dipamerkan. Antaranya topeng ritual dan kostum tradisional dari Afrika dan Oceania. Alat harian dan upacara dari masyarakat asli Amerika dan Asia. Barangan keagamaan dan spiritual seperti totem, patung dewa dan objek pemujaan. Selain itu, pameran budaya dunia. Harniman memaparkan kepelbagaian budaya global dengan pendekatan yang inklusif dan warisan asal. Pameran biasanya mengangkat tema identiti kepercayaan, perayaan dan perubahan budaya, memberi pelawat perspektif yang luas tentang cara hidup manusia dari pelbagai benua.
Seterusnya, barangan warisan sejarah. Barangan warisan sejarah yang terdapat di muzium ini ialah senjata tradisional, tekstil lama, ukiran kayu dan barangan perdagangan zaman lampau. Tarikan pelancong yang terdapat di muzium ini adalah pameran semula jadi seperti spesimen haiwan diawet, fosil mineral dan lain-lain. Selain itu, di muzium ini juga terdapat akuarium Horniman, rumah rama-rama, taman botani dan ubat-ubatan dan pandangan indah kota London. Kemudahan yang terdapat di muzium ini ialah kafe dan kedai cenderamata, taman dan ruang santai. Selain itu, kemasukan di muzium ini adalah percuma, tetapi ada sesetengah tempat yang perlu berbayar seperti akuarium. Horniman Museum and Garden ini bukan sahaja berperanan sebagai pusat pendidikan dan pemuliharaan, akan tetapi ia juga membuka ruang untuk penghargaan budaya dan alam semula jadi dalam suasana yang terbuka. Okay guys, jadi macam mana pada video ni? Adakah menarik? Adakah bermanfaat? Kalau korang rasa bermanfaat, jangan lupa like dan juga komen kat video kami ni. Okay. And share. Okay, sekian daripada kami, daripada kumpulan yang sangat hebat. Apa-apa pun, terima kasih untuk menonton video kali ni. Okay, bye-bye. So